Kita nak di mana pula ni? Ikut je lah. Aku nak ajak kau ponting kerja ni. Aku stres lah duduk office. Bergurau nampak bos. Saya tak pernah kerja sebelum ni. Bos sendiri ajak ponteng. Kau ponting aku tak apalah. Janganlah kau ponting sendiri. Aku bos kan. Jom. Ikut je. Nah, itu syarikat lain. Syarikat aku lain kan. Ni sekarang ni aku stres. Kita tak dapat job tu lah. Semua gagal lah sekarang ni. So, aku tak ada mood. Aku nak makan. Jadi kau nak makan apa? Kau order je lah. Kita makan. Mana-mana boleh dah? Mana-mana. Tak kisahlah. Okey, jom. Kita cari tempat duduk dulu. Baik, jom. Penat. Tapi sebenarnya aku datang ni ada hal sikit cakap kau ni. Aku nak melamar bibik kau. Kenapa kau nak lamar bibik aku pula? Ni Hamka pernah berpesan setiap manusia perlu memiliki tubuh badan yang sihat. Itu keperluan tau untuk setiap manusia. Bila badan sihat, barulah kehidupan sihat, mudah untuk kita beramal. Hamka siapa pula? Hamka tak tahu? Kita tak apa, nanti balik Google. Ni toko besar ni tau. Serius? Aduh, takkanlah. Demi orang kata menulis novel, menulis skrip ni kena terpekik, terlolong macam orang gila, macam 3 suku nyawa. Tu pasal apa? Hei, kita ni berpijak pada bumi yang nyata. Buat kerja biasa-biasa sudahlah. Tak payah nak over sangat. You pun... You bising macam